Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) menggesa kerajaan mengembalikan kuota subsidi petrol budi 95 sebanyak 300 liter khusus untuk golongan guru. Presiden NUTP Aminuddin Awang berkata guru sering menggunakan kenderaan sendiri untuk membawa pelajar menyertai pelbagai aktiviti ko-kurikulum di peringkat daerah dan kebangsaan. Kuota petrol bersubsidi yang digunakan adalah bagi tujuan rasmi sekolah, namun kos ditanggung sendiri oleh guru. Setiap hari, guru memandu pelajar untuk aktiviti ko-kurikulum menyebabkan mereka menanggung kos bahan api ketika melaksanakan tugasan rasmi. NUTP menegaskan pengembalian kuota 300 liter mampu meringankan beban pengangkutan golongan pendidik. Cadangan ini diharap dapat dipertimbangkan kerajaan demi menghargai peranan guru dalam mendidik generasi masa depan. NUTP berharap kerajaan menimbang permintaan ini lebih-lebih lagi esok pada 16 Mei merupakan sambutan Hari Guru.